Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, usahawan tekun yang hadir bersama-sama kita pada hari ini majoritinya terdiri daripada usahawan mikro dan selebihnya usahawan informal. Sumbangan saudara-saudari dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara sangat bermakna. Penyertaan saudara-saudari telah menyumbang secara signifikan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ini terbukti daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2023, iaitu berjumlah 613.1 bilion, iaitu 39.1%, dan guna tenaga sebanyak 7.86 juta pekerja ataupun 48.5%. Pelbagai kemudahan dan penjaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan mikro dengan nilai keseluruhan secara 3.2 bilion telah diperuntukkan kepada pelbagai agensi, antaranya Tekun Nasional dan juga BSN.